bermula kes kematian pelatih pasukan latihan pegawai simpanan Palapes. Jenayah kekejaman paling jarang ditemui. Itu kesimpulan dibuat Mahkamah Rayuan Putrajaya semalam. Siasatan awal Bukit Aman mendapati pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Khairina Mahathir berkemungkinan bangsa buli. Ambil tindakan yang betul-betul drastik supaya tidak ada nyawa lagi yang mati. Hari ini, berita tentang anak bangsa kita sering meruntun hati. Kes buli, penderaan, tragedi menyayat hati seperti adik Zara. Ilmu ada, tetapi akhlak hilang. Inilah cabaran zaman kita. Akademia bukan sekadar tempat mencari sijil. Ia rumah bagi jiwa yang ingin mencari erti. Pensyarah mendidik dengan hikmah, pelajar menuntut dengan rendah hati. Ilmu yang dipelajari bila diamalkan dengan akhlak menjadi cahaya untuk diri, keluarga dan masyarakat. Kerana bangsa yang berilmu tetapi tanpa akhlak ibarat bangunan tinggi yang runtuh tanpa asas. Hari ini, kita sebagai generasi muda punya pilihan menjadi pemilik ilmu yang angkuh atau insan berakhlak yang membina. Kita tidak mahu lagi tragedi seperti adik Zara berulang. Kita tidak mahu lagi masyarakat hilang arah kerana ilmu yang tidak berpandu akhlak. Ilmu membina jiwa, akhlak membina bangsa. Akademia adalah nadi perubahan. Bersama, kita lahirkan masyarakat yang bukan sahaja cerdas minda tetapi juga mulia akhlaknya. Kerana bangsa berakhlak adalah bangsa yang benar-benar merdeka.